Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ahmad Syarhan bin Nasran. Dan saya, Nur Idina Safia binti Mak Laini. Okey Syarhan, hari ini sekolah kita ada program apa? Oh, pada hari ini sekolah kita telah pun mengadakan program kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Kalau korang nak tahu apa je ada pada hari ini, jom kita sama-sama saksikan. Pertama sekali perasaan saya pada hari ini, saya amat bangga dengan pencapaian saya kerana saya dapat nombor 1 dalam kategori kerja. First sekali saya rasa amat gembira kerana dapat memenangi pada tahun ini. Tahun lepas saya menang juga sebenarnya. Tapi saya amat gembira, Alhamdulillah. Dan itu je lah. Saya rasa sangat happy ya. Saya teruja Malaysia sebab saya capai target saya. Saya rasa teruja dan gembira. Sebab benda tu saya tak respect. Okey. Saya berasa sangat gembira kerana ini tahun pertama Umar mendapatkan tempat pertama setelah 6 tahun dikalahkan oleh Firqa Usman. Cikgu rasa murid-murid bila seronok tu maksudnya semangat kesukanannya sangat tinggi. Jadi mereka ini sebenarnya berpeluang untuk kehadapan. Walaupun mungkin sekolah kita kecil, tak ada padang, tak ada kemudahan-kemudahan untuk sukan. Walaupun alat-alatnya kuranglah daripada sepatutnya. Tetapi nampaknya murid-murid semua berlumba-lumba untuk memenangi acara merentas desa. Itu menunjukkan satu yang positif yang boleh menggalakkan murid-murid kita supaya mereka lebih berpeluang untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Bukit Bukau yang ada di Sansmel ni amatlah tinggi dan susah untuk dinaiki. Ianya membuatkan saya berasa amat tercabar lah ya untuk menaiki semua bukit tu. Sehinggalah saya turun bukit, saya rasa Alhamdulillah sangat seronok. Amin. Okay, itu saja. Cabaran dia waktu lari tu, waktu saya lari, saya rasa macam kalau nak stop tu tak boleh. Sebab nanti kalau saya stop mesti ada orang pecut ni. Okey pula, cabaran yang pertama ialah mungkin kami kekurangan pelajar yang berkemahiran dalam bidang berlari ni. Jadi itulah kekurangannya, dan pelajar-pelajar juga kurang sporting dalam memberi sokongan ketika ada orang yang menang. Okey, baik, terima kasih saudara Amar. Jadi antara cabaran yang saya hadapi untuk menguruskan program sebesar ini, program peringkat sekolah ni, pertama sekali kekurangan pengalaman lah. Jadi ini adalah tahun pertama saya pegang jawatan sebagai SU Sukan Dalaman. Jadi sedikit cabaran lah untuk saya belajar perkara baru untuk menguruskan sukan dan sebagainya. Terutamanya aspek-aspek teknikal. Saat hari Sabtu, saya pergi stadium KM, saya jogging pagi-pagi subuh. Merentas desa ni kita adakan dengan tujuan untuk membentuk kecerdasan murid, di mana kita percaya fizikal yang cerdas akan melahirkan minda yang cerdas, di mana minda yang cerdas ni akhirnya akan membantu dalam pembentukan akademik yang cemerlang, pembentukan sahsiah, akhlak dan kerohanian. Kita percaya badan yang sihat adalah asas kepada semua perkara baik di dunia ini. Yang lain, tapi harapan cikgu walaupun begitu, cikgu harap semua murid berjiwa kental. Bila bersedia memasuki Sansmel, maksudnya kita kena menghadapi cabaran-cabaran yang ada di sekeliling kita. Itu sahaja daripada kami. Kami ingin mengucapkan tahniah kepada Firqa Umar kerana telah pun berjaya menjadi juara keseluruhan untuk kejohanan merentas desa. Dan kami juga ingin mengucapkan tahniah kepada para pemenang yang telah pun berjaya mendapatkan nombor. Kepada yang tidak bernasib baik, saya cuba lagi pada tahun hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.